Ini dari rumah KL tadi dalam pukul 9 sampai Batang Kali dalam pukul 10.30 sebab jalan jam gila. Oh, tak cuci muka pun rasa macam malas, penat. So, Ina guna this one. Yang ini memang best gila. Korang makeup wipe ni tak payah cuci dah lepas tu. Dia sangat best dan tak payah letak cream muka pun tak payah tengok banyak sekali. Wow. Tak payah letak pakai cream muka pun tak apa sebab dia memang dah ada pelembab. Best gila. Korang kena cuba. Kalau korang dah cuba, korang mesti nak beli lagi sebab ini Ina dah banyak Ina suggest dekat kawan-kawan dan mostly yang Ina suggest semuanya suka dan diorang pun cakap ada perbezaan bila diorang pakai kulit diorang jadi moist. Begitu, moist, lembut, kulitnya lembut. Wow. Abang makeup kau Ina ni. Dia sangat banyak dia punya essence tu, so korang hanya guna satu helai je. Kalau kita pakai makeup remover, pakai yang cair tu kan letak dekat kapas, kena guna banyak kan, macam berkapas-kapas. So kalau yang pakai macam ni senang, satu je. Sekeping tu dah cukup. Biasanya satu paket ni boleh tahan sebulan. Ina ni ada dua rumah, satu rumah KL, satu rumah Batang Kali. So kadang-kadang dia duduk di KL, kadang-kadang di Batang Kali. Sekarang kena betul-betul lah. Lagi di sini. Dan nampak dah. Tu korang memang kena cuba by Festa ni, memang best gila. Ina asalnya klien bagi untuk review lah. Ina kan blogger, so Ina tulis artikel dekat blog semua, Ina buat konten review beauty product. Dia bagi, first Ina guna, Ina memang suka dan sampai sekarang Ina guna. Ina keep beli lagi walaupun Ina dah review ada produk yang lain, makeup wipe yang lain. Ini still the best sampai sekarang. Ina beli dan juga Ina akan suggest dekat kawan-kawan dan kebanyakan yang Ina suggest suka sebab dia macam guna satu ni je makeup korang boleh hilang dan kulit korang memang sangat-sangat lembab, terutama kalau untuk orang yang sibuk tu yang kadang tak ada masa nak cuci muka, pakai pelembab. So korang boleh guna ni, dia boleh cuci makeup korang, tak payah nak double cleanse dah, tak payah pakai pelembab pun tak apa sebab dia ada juga, dia melembabkan kulit. Kalau korang tengok nampak ni, nampak lembab. Cuba dulu baru korang tahu memang korang akan beli lagi sebab memang best gila. Macam ni.